Dalam politik Malaysia, ada satu senjata rahsia yang tak pernah lapuk ditelan zaman. Tuduhan musuh politik sebagai ejen Israel atau Zionis. Tak perlu bukti, tak perlu dokumen sulit, cukup sekadar lontar kata-kata dan boom, imej lawan terus tercalar. Kenapa begitu popular? Mudah saja. Isu Palestin-Israel memang dekat di hati rakyat Malaysia. Jadi bila ada ahli politik yang terdesak, menuduh lawan sebagai Zionis adalah jalan pintas untuk nampak hero. Kononnya mereka sedang mempertahankan umat Islam, padahal kadang-kadang lebih kepada mempertahankan kerusi sendiri. Tuduhan ini juga berfungsi sebagai wayang politik. Bila isu ekonomi makin teruk atau kes rasuah mula terbongkar, tiba-tiba muncul cerita konspirasi Zionis. Senang kan? Alih perhatian rakyat sambil tunjuk diri sebagai pejuang anti-Zionis. Masalahnya, bukti hampir tak pernah wujud. Tuduhan ini lebih mirip skrip drama politik daripada kenyataan serius. Ia menunjukkan betapa politik kita masih bergantung pada emosi dan simbolisme, bukan fakta dan hujah rasional. Kompilasi video ini akan menayangkan detik-detik klasik di mana ahli politik Malaysia menuduh musuh mereka sebagai ejen Israel atau Zionis. Ada yang lantang, ada yang penuh semangat dan ada juga yang kedengaran macam punchline komedi. Apapun, ia menggambarkan satu realiti. Dalam politik Malaysia, tuduhan Zionis bukan sekadar retorik, tapi sejenis tradisi yang diwarisi turun-temurun. Itu tentu saja. Saya tidak fikir, sekarang saya faham, saya tidak fikir semua ahli pembangkang akan merestui. Walaupun katanya ini mungkin memberi manfaat kepada mereka untuk bersekongkol dengan usaha yang sedemikian. Dan kalau besok tahu orang yang yang nak dipertahankan oleh Yang Berhormat Arau itu di antara kelompok Zionis terkemuka. Kelompok Zionis terkemuka digunakan dalam program ini, projek ini, dan nanti tunggu sabar entah minggu tu 2 minggu bila keadaan ini terbongkar boleh diceritakan. Apakah kita nak pilih nak pertahan? Tak ada orang lain dalam dunia untuk pertahankan kedudukan kita selain daripada merujuk kepada tokoh Zionis memang jelas menentang Islam dan negara-negara yang mempertahankan Gaza dan apalagi dengan kenyataan kita semalam. Terima kasih. Ya, memang pertemuan Anwar dan Wolfowitz itu berlaku di Munich. Dan semasa itu Wolfowitz adalah Menteri Pertahanan Amerika Syarikat. Ya, tidak mudah untuk seorang Menteri Pertahanan, the Secretary of Defense United States of America, untuk meluangkan masanya keluar daripada Washington dan pergi ke Munich hanya untuk menziarah seorang sahabat. Dan orang seperti Wolfowitz, seorang ejen Zionis di peringkat tertinggi, mereka tidak lakukan sesuatu perkara itu tanpa sebab. Usaha untuk mesyuarat dengan Anwar selama memang berjam-jam, berkali-kali, ianya semuanya adalah sebahagian daripada perencanaan beliau sebagai pemimpin Zionis bersama dengan seorang pemimpin Islam ataupun pemimpin daripada sebuah negara Islam yang bagi mereka akan menguntungkan mereka. Pertemuan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bagaimana Anwar menjadi alat dan perkakas kepada Zionis dan Yahudi. Saya berada di situ pada masa itu, walaupun saya tidak dibenarkan untuk bersama dalam pertemuan tersebut. Lepas Anwar sihat, antara pemimpin dunia yang Anwar ziarah ialah Wolfowitz, dan gambar pertemuan itu saya rasa seluruh Malaysia dah tahu sekarang ni, dan bersama beliau ialah Azmin Ali, sesulit dia dulu, dan Khalid Jaafar, susah khabar. Ya, tentu memang semua jawatan posisi yang dipegang oleh Anwar memang punya kaitan. Sama ada yang US based, Profesor John Hopkins di Georgetown University, di World Bank. Malah hubungan dengan World Bank ini bermula semenjak Anwar dalam penjara. Saya sendiri lihat bagaimana
pengurusi World Bank pada masa itu, berhubungan langsung dengan Azmin Ali dan Wan Azizah semasa di dalam penjara. Kebetulan pada masa itu saya rapat dengan mereka, dan selepas Anwar keluar penjara, hubungan tu diteruskan dengan lebih kuat. Wolfenson. Posisi-posisi di United Kingdom juga, profesor di beberapa universiti ternama di UK, Accountability Center, dan beberapa foundation. Kesemuanya bagi saya adalah terkait antara satu sama lain. Dan memang kalau kita kaji betul-betul perencanaan dan perancangan gerakan Zionis ini memang merupakan satu gerakan networking yang luar biasa. Foundation for the Future adalah sebuah yayasan diasaskan, ditubuhkan oleh pemerintahan George Bush. Kita tahu dasar George Bush ialah untuk menghancurkan Iraq, dan Wolf Howitz adalah arkiteknya. Dan setelah hancur Iraq pada tahun 2005-2006, mereka wujudkan Foundation for the Future yang telah diumumkan secara rasmi oleh Condoleezza Rice sebagai setiausaha kerajaan di tanah Arab, di Bahrain. Maknanya untuk membawa kepentingan Amerika Syarikat, kepentingan Zionis di tanah Arab. Dan mereka memilih Anwar Ibrahim untuk mengetuai dan menjadi pengerusi kepada foundation yang bukan mewakili kepentingan Arab, tapi mewakili kepentingan Zionis dan Amerika Syarikat. Hubungan Wolf Howitz dalam penubuhan Foundation for the Future ini merupakan the brainchild of Wolf Howitz dengan anak Dick Cheney, naib presiden, vice presiden Amerika pada masa itu. Dan Anwar dipilih atas saya sesuatu sebab yang cukup obvious, cukup jelas mengapa memilih Anwar, sebab Wolf Howitz cukup percaya pada Anwar. Betapa dekatnya hubungan Wolf Howitz dan Anwar dalam konteks Foundation for the Future ini, kita dapat lihat dalam skandal yang membabitkan Shahriza. Shahriza ini merupakan seorang kaki tangan World Bank. Apabila Wolf Howitz menjadi pengerusi kepada World Bank, ia mencetuskan skandal kerana ia melanggar etika. Jadi untuk menyelamatkan Wolf Howitz, jadi Shahriza harus dikeluarkan daripada World Bank. Dan orang yang melaksanakan tugas ini ialah Anwar Ibrahim. Saya ada bersama dengan saya surat yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim sendiri, yang bertarikh 1 Oktober 2006, di mana di dalam surat ini yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim, beliau menulis surat kepada salah seorang pegawai utama World Bank untuk minta supaya Shahriza ni dipinjamkan ke Foundation for the Future. Jadi ini surat dia. Dari sini jelas Anwar sanggup melakukan apa sahaja demi kepentingan Wolf Howitz. Dia sanggup untuk menutup skandal Wolf Howitz di World Bank, dan menggunakan posisi dia sebagai pengerusi Foundation for the Future untuk demi kepentingan Wolf Howitz. Jadi Anwar bekerja demi kepentingan Wolf Howitz yang bekerja demi kepentingan Israel. Dan ia bukan sekadar membabitkan persoalan dasar, persoalan rasmi, seperti yang saya sebutkan tadi, Foundation for the Future ini ditubuhkan atas dasar rasmi Amerika Syarikat dan khususnya agenda tersembunyi Zionis, tapi dia juga sanggup untuk melakukan perkara bersifat peribadi untuk menyelamatkan Wolf Howitz di World Bank. Jadi jelas daripada hal ini yang kita buktikan pada hari ini, Anwar adalah seorang manusia yang jelas terbukti menjadi alat dan perkakas kepada Zionis dan Israel. Washington Post, akhbar yang paling berpengaruh di Amerika Syarikat, pernah menyebut tentang kes ini. Ini internet copy of Washington Post, washingtonpost.com, menyebut tentang kes Shahriza, wajah Shahriza. Dan dalam artikel ini
disebut tentang surat ini, ya, tentang surat yang membabitkan surat yang ditulis oleh Anwar Ibrahim ini, ya, dalam artikel ini saya bacakan sebahagian. Di sini ditulisnya, a letter dated October 1, 2006 from Anwar Ibrahim, the Foundation's chairman, to Robin Cleveland. Ya, ini disebut oleh The Washington Post. Jadi saya rasa Anwar tidak boleh bersembunyi lagi. Good morning. I want to thank all of you for joining us, and especially those of you who are from Switzerland or from Togo, if any of you are missing a soccer match. And Ms. Ibrahim, thank you for being with us. It's a great pleasure for me to preside over this presidential lecture. Today I'm especially pleased and honored to welcome as our speaker a colleague, a close associate of the World Bank and the development community, and a personal friend, Dr. Anwar Ibrahim. Anwar is a man of courageous spirit, of deep intellect and compassion. He's been an outspoken advocate of tolerance on the international stage, someone who has in his heart a deep desire for just and peaceful cooperation among the world's great civilizations. As I think most of you know, Anwar has an impressive history of public service and strong leadership. During 17 years in the Malaysian government, he served as Minister of Youth and Sports, Minister of Agriculture, Minister of Education, and from 1993 to 1998, he was Deputy Prime Minister as well as Minister of Finance. Shortly after he became Finance Minister, Euromoney named him as one of the top 4 finance ministers of 1993, and 3 years later, Asia Money named him Finance Minister of the Year. He's also well known to us at the World Bank and the IMF because of the instrumental role that he played as chairman of the Development Committee in 1998 in supporting debt cancellation for Africa and the poorest countries of the world. In today's dynamic world where globalization presses changes at the social, economic, and political levels, Anwar has cultivated strong credibility in many areas. He's been described as one of the forefathers of the Asian Renaissance for his passionate commitment to interfaith dialogue and his respect for human dignity. I first came to know of Anwar Ibrahim in 1983. At the time, I was the U.S. Assistant Secretary of State for East Asia. In visiting Malaysia, I was told about the new young Minister of Culture, Youth and Sports, who'd just been brought into government. He was a leading Muslim student activist who had spent 22 months in jail under draconian law. I believe we first met in 1984 when he had already become Minister of Agriculture. He rose from there to be Minister of Education in 1986. I learned very quickly that Anwar is an individual who's never reluctant to speak his mind, and I've come to place a great deal of value on our exchanges. I recall when I met him at a U.S. ASEAN, I think it was called Pacific Dialogue in Kuala Lumpur in 1996, and on a public occasion asked him about his views of Islam and politics, and part of a long answer I still remember he told all of us, I have no use for a country that calls itself Islamic and then denies basic rights to half its population. In the rare instances, well maybe not so rare, in the instances where we've disagreed on issues, I was always able to appreciate the knowledge and insight that I've gained from our discussions. There's no way in a short introduction to really do justice to his rich career or his remarkable experience in government, academia, and civil society. But even more important, Anwar is a man of courage and faith, and I couldn't leave this introduction without mentioning that he was again imprisoned falsely under the same draconian law, and it was that courage and faith and the support of his family that brought him through it. I was proud at the time to write in the New York Times along with Senator Sam Nunn and Secretary Bill Cohen, quote, Anwar's combination of religious conviction and executive ability had inspired great hopes for his country's future. It's not a time to get into that politics, it's a time actually to be grateful to the present government of Malaysia for the statesmanship with which they dealt with the past, so let's talk about the future. But I do want to say that you and your wife have held your ground through difficult times,
and emerge stronger and more steadfast in your principles concerning transparency, accountability, and the rule of law. Today, Anwar is a teacher. He's been in Washington for the past year, first at my former residence at SAIS and currently at Georgetown University as a visiting professor, where he's the distinguished visiting professor in the School of Foreign Service. He's also done some work here for us at the bank as a consultant, working with the World Bank Institute on anti-corruption efforts and accountability issues. He's provided valuable inputs on how we can ensure that our institution is doing everything possible to promote a fair and efficient system of accountability in our day-to-day work. With all of that, it should come as no surprise that in March he was appointed Honorary President of Accountability, a London-based international organization that promotes accountability for sustainable development. Please join me in welcoming Anwar Ibrahim. Puluhan tuduhan, puluhan ucapan disampaikan. Saya dituduh ejen Yahudi 12 tahun. Tidak ada apa-apa teguran. Tapi bila saya kata UMNO, Datuk Seri Najib dan Rosmah, sebab dia orang berdua semua terlibat mengambil satu syarikat bukan sekadar Yahudi, Israel, dan terlibat dengan badan perisikan Israel dalam APCO. Anak-anak muda boleh Google dalam website APCO. Siapa peran? Tu dia bawa sampai. Israel sedang mencuba untuk menyokong Anwar dengan menunjuk bahawa bukan saja Anwar, Malaysia juga ada hubungan dengan Israel. Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi Israel telah mengeluarkan statistik berkenaan dengan perniagaan antara kita dengan Israel. Ini adalah sebagai satu usaha untuk menyokong Anwar, kerana kalau tidak dia kena kecaman yang hebat di sini. Anwar came under heavy criticism for reportedly saying in an interview with the Wall Street Journal that he supported all efforts to protect the security of the State of Israel. In response to the criticisms, a non-governmental organization urged the Ministry of International Trade and Industry to reveal any alleged commercial dealings with Israel. Kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu Israel. Hari ini saya dimaklumkan bahawa beliau telah jumpa dengan Tuan Guru Nik Aziz, Menteri Besar Negeri Kelantan, yang juga Masjidul Am Parti PAS. Walau apa pun alasan yang diberi oleh Anwar Ibrahim, saya dan juga pemuda UMNO kita sanggah, kita menyanggah kenyataan beliau yang mengatakan bahawa media UMNO, iaitu media arus perdana, yang telah memutabelitkan kenyataan beliau. Sebab dalam kenyataan beliau dalam Wall Street Journal, akhbar Wall Street Journal, amat jelas bahawa beliau menyokong segala tindakan, support all efforts to protect the security of Israel. Jadi itu tidak bergantung kepada apa-apa. Sekarang ni dia kata, dia bagi penjelasan bahawa itu adalah bergantung kepada kebebasan dan juga kemerdekaan negara Palestin ataupun penubuhan negara Palestin yang berdaulat. Tetapi dalam kenyataan tersebut dia kata dia sokong segala tindakan untuk mempertahankan Israel. Jadi kalau dia dah sebut perkataan segala, all efforts, sudah tentunya dia tidak bergantung kepada apa-apa. Dia tidak bergantung kepada keselamatan Palestin. Dia tak bergantung kepada masa depan Palestin. Dia tak bergantung kepada kebebasan dan juga penubuhan negara Palestin. Itu adalah satu kenyataan umum yang menunjukkan bahawa Anwar adalah pro-Israel. Ya, Datuk. Satu lagi isu yang
sedikit hangat dalam 1-2 minggu ini. Pengiktirafan daripada Ketua Pembangkang terhadap Israel. Dia ada 2 bab ucapan Ketua Pembangkang ni. Satu berbunyi dia dia kata I support all efforts to protect the security of the state of Israel. Maksudnya dia menyokong segala usaha untuk mempertahankan ataupun melindungi keselamatan negara Israel. Itu satu bab. Lepas itu bab yang kedua, dia kata diulas oleh Wall Street Journal itu hampir semacam untuk mengiktiraf pengiktirafan itu bersyaratlah tapinya. Namun yang penting dalam apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang, yang pertama, statement yang pertama itu tanpa syarat. Dia sebenarnya tidak perlu menyebut perkara itu, dia tak perlu menyebut bahawa dia menyokong segala usaha untuk melindungi keselamatan negara Israel. Kenapa dia perlu menyebut? Tak perlu sebut pun, buat apa nak sebut. Tapi PAS menyebut berniaga dengan Israel, okey. Itu pandangan PAS. Itu kita tengoklah apa pandangan dia berbelah-belah. Walaupun begitu PAS berpendirian dia tidak akan mengiktiraf negara Israel. Namun ketuanya, Ketua Pembangkang ni, Ketua PAS di AP dan PKR ni seorang je lah ketuanya, iaitu Anwar Ibrahim. Ya, Mak Muhammad. Yang pertama tadi, kalau dalam siasatan ialah usahanya untuk mempertahankan maruah keluarga Tun Daim Zainuddin. Dia bukan melibatkan usaha untuk menjatuhkan negara. Tetapi pada tahun Malaysia Now, ini laporan daripada Malaysia Now. Malaysia Now telah juga melaporkan salah satu daripada puluhan email yang dilihat oleh Malaysia Now, Perseus Strategies, Framework Guaman dan Perunding Politik Berpangkalan di Washington yang dipimpin oleh Peguam Jared Janser membincangkan strategi dengan beberapa pemimpin PKR dalam usaha meyakinkan pentadbiran Presiden Barack Obama ketika itu supaya memberikan tekanan kepada kerajaan Malaysia, Datuk Seri Najib, ketika berlaku skandal YNDB. Hak ini melibatkan negara, Yang Amat. Apakah yang tadi melibatkan keluarga? Dari segi perbandingan, apakah yang dibuat oleh PKR masa itu tak salah, tapi orang yang cuba mempertahankan keluarga ni salah? Tak tanya ya, Muhammad, bukan tak perlu terang panjang-panjang, cuma nak minta penjelasan. Salah tak salah itu ya. Terima kasih Arau. Yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Arau. Saya tidak mahu jadikan ini gelanggang politik parti ataupun kes. Ini bagi saya minta mohon Arau sabar dan meneliti laporan dulu. Ini bukan soal Tun Daim Zainuddin pribadi. Ini soal, kalau baca report umpamanya, hubungan dengan penasihat menteri untuk ada hubungan menteri luar negara. Dan ini bukan sekadar lobi kebebasan. Ini mempertikai seluruh sistem negara dan mempertikai kedudukan kerajaan. Jadi saya baca setakat yang kalau Yang Muhammad Arau dengar satu, dia bukan semata kes untuk pertahankan satu tokoh. Betul dia nak angkat kedudukan tokoh tersebut. Tetapi yang dikemukakan dalam laporan itu memperhatikan seluruh sistem dalam negara ini. Dan rencana untuk menjatuhkan kerajaan kena timeline itu dari Ogos sehingga pilihan raya. Ini bukan soal sekadar membebaskan seorang daripada pertuduhan. Jadi saya mohon dalam kes ini, mungkin saya tidak dapat berikan keterangan yang lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya dengar dulu penjelasan Majlis Keselamatan Negara ataupun PDRM. Kerana yang saya baca sebahagiannya tadi, kalau Arau dengarlah bahawa yang dibangkitkan itu bukan hanya spesifik kes. Dia bangkitkan itu pertikai seluruh sistem dalam negara. Sebab itu kita anggap ini satu hal yang serius. Umpamanya,
melibatkan bankers international. Ini apa dia? Untuk menjejaskan kekuatan ekonomi kita. Takkan itu nak sokong kerana politik berbeza. Kena ada kearifan, kewajaran, memikir dan merenung di antara kepentingan parti dan kepentingan negara. Saya sebut sini ya, bankers. Mendapatkan penyertaan ahli-ahli politik mempertikai di parlimen. Ya, kalau soalannya itu soalan tentang kes, okey. Atau tentang tidak adil, okey. Tapi ini pressure and accountability and mempertikai kewibawaan sistem negara dan institusi-institusi dalam negara. Dan ya, maklumat saya dinasihatkan oleh PDRM dan Jabatan Peguam Negara supaya terhad, supaya jangan kaitkan nama ataupun syarikat atau negara kerana masih dalam proses siasatan. Itulah sebabnya. Tidak, saya boleh anggap terbuka. Ya, tapi yang saya nak rayu satu saja. Kita ambil sikap terbuka. Kerana sebahagian saya dengar semalam, sebahagian daripada ahli Muhammad Pembangkang juga faham. Jangan kita anggap, jangan kita naif ataupun tidak mengikuti bahawa bila mari soal kepentingan negara, ya saya soal kritik saya terima. Saya tidak pernah lapor oleh kerana ahli Muhammad kritik Perdana Menteri, maka itu jadi isu, saya jawab kadang-kadang. Tetapi ini bukan soal kritik kepada Perdana Menteri. Ini usaha sabotaj kerajaan dan negara. Apa hubungan umpamanya untuk perancangan teliti menggunakan international media dan bankers daripada masa itu sehingga pilihan raya? Itu tentu saja. Saya tidak fikir, sekarang saya faham, saya tidak fikir semua ahli pembangkang akan merestui. Walaupun katanya ini mungkin memberi manfaat kepada mereka untuk bersekongkol dengan usaha yang sedemikian. Dan kalau besok tahu orang yang yang nak dipertahankan oleh Yang Muhammad Arau itu di antara kelompok Zionis terkemuka. Kelompok Zionis terkemuka digunakan dalam program ini, projek ini, dan nanti tunggu sabar, entah minggu tu 2 minggu, bila keadaan ini terbongkar, boleh diceritakan. Apakah kita nak pilih, nak pertahan? Tak ada orang lain dalam dunia untuk pertahankan kedudukan kita selain daripada merujuk kepada tokoh Zionis memang jelas menentang Islam dan negara-negara yang mempertahankan Gaza, dan apalagi dengan kenyataan kita semalam.